Hari ni hari paling sial. Bateri, AT, ABS semua nyala. Mula-mulanya bateri je. Lepas tu kita test alternator kau. Ni Iki punya pasal ni tidur. Apa yang Iki? Ni kenapa ni? Bibel putus. Ya. Tahu. Ya. Masa kita tak boleh. Cus depan boleh tak? Mana tak nak jalan tu. Tiba-tiba putus. Kenapa? Gas satu je kita. Sekarang kita berantem pada gas satu je. Duduk sini diam. Rasa macam naik beca kat Madam Melaka. So owner mengadu apa? Bunyi Bunyi. Owner mengadu. Oh, bunyi pelik. Kita dapat detect lah alternator problem sekarang ni. Jadi kita pun macam ni je lah. Aku lah. Aku dim dekat rumah ni tahu kau. Akhirnya selamat sampai. Mana yang pelik kalau sistem charging tak complete. Dia punya voltage tak cukup. Kacau lah semua sistem. Semua elektronik sistem. Steering rasa berat. Lepas tu gearbox memang tak boleh nak tukar gear. Jadi macam tu lah jawapannya. Panas. Gila. Kesudahannya owner tukar alternator. Lepas tu nanti owner ambil minggu depan. So settle. Boleh like, follow, komen, dan share. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Tengah edit video baru terlupa nak cakap kan. Nak cakap yang dah settle lah masalah tu. Owner dah tahu dah. Kita tukar alternator. Bye.